Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Check mic. Tes 1 2 3. Check mic. Dengar tak? Dengar suara saya tak? Okey, kita test dulu. Kita mulakan bacaan al-ma'thurat kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat yang ada dalam live kita, Puan Aziza, Puan Salma dan semualah, semua ibu-ibu dan juga semualah, Alhamdulillah. Okay, jadi jom ucapkan sikit di ruangan komen Alhamdulillah. Okay, semoga Allah dapat tambah lagi kepada kita untuk dapat beramal dengan sunnah-sunnah yang lain lagi lah, InsyaAllah. Okay, terima kasih Ibu atas perkongsian rezeki, Masya Allah. Okay, jom kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Cukup tak 3 kali? Saya pun ingat-ingat lupa dah. Kalau tak cukup bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Sheila, Masya Allah.
Okay. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mungkin ada dalam live kita ni yang first time join jadi amalan al-ma'thurat kita ni insya-Allah dia ada hadisnya lah. Jadi bila mana kita mengamalkan sesuatu amalan tu berdasarkan hadis Nabi, insya-Allah banyak kebaikan yang akan menyusul kepada kita. Kan banyak. Okey, antaranya kita akan dapat selain daripada kita dapat kelebihan yang disebutkan dalam hadis, contohnya macam yang kita baca ni tadi 3 kul, ada hadisnya yang mana Rasulullah bagi tahu kelebihan dia adalah kita akan dapat perlindungan daripada segala mara bahaya bila mana kita baca 3 kul 3 kali pada waktu pagi dan juga petang sebanyak 3 kali kan, kita akan dapatlah kelebihannya tu. Selain daripada yang ni juga ada disebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-31, Allah bagi tahu kita akan dapat cinta daripada Allah. Kita akan dapat Allah akan sayang kepada kita, Allah akan kasih kepada kita bila mana kita ikut sunnah Nabi. Kan? Selain daripada tu, Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kan? Selain daripada tu, kita akan dapat syafaat Nabi dekat akhirat nanti. Banyak lagi lah sebenarnya kelebihan kita ikut sunnah Nabi ni. Okay, jadi jom kita lengkapkan 3 kul pada petang ni, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih sahabat-sahabat yang bantu tap screen, yang bantu share. Kepada yang mana yang masih belum share, belum repost, boleh tekan butang repost lah. Tekan butang repost, tekan share kan, supaya orang sesi makthurat kita ni bukan sahaja kita yang membacanya, tetapi sahabat-sahabat yang berada di luar sana pun dapat ikut serta lah kan, sebab kita pun masih lagi awal. Jadi makthurat kita ni banyak lagi lah yang belum kita baca. Jadi boleh share, sempat lagi nak share dengan kawan-kawan. Jom kita teruskan. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر،
فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني
أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okay, jadi kita nak tutup dengan bacaan doa yang mana berkelapangan, insya-Allah sama-sama kita aminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidhikrik wa qalban maf'uman bishukrik wa badan hayyinan layyinan bita'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك
واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami lisan yakni lidah yang lembut membasahi, mengingati dan sentiasa menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hati yang penuh segar mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami badan yang ringan untuk dapat menyempurnakan segala ketaatan kepada segala perintah-Mu dan juga sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami iman yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hati yang khusyuk, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang berguna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keyakinan yang benar-benar mantap, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki yang melimpah ruah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami cara hidup yang jitu dan unggul, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada segala mara bahaya dan petaka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah. Kecukupan yang tidak perlu kami terpaksa meminta kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, ya Allah, iman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi menyekutukan-Mu serta melakukan dosa kepadamu lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan kami pada petang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri yang lemah ini, yang banyak dosa ini, ya Allah. Walaupun hanya sekelip mata ataupun lebih pendek daripada masa itu, ya Allah. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan permintaan, Kau perkenankanlah permintaan kami ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat melakukan salah satu amalan sunnah Nabi, amalan soleh, iaitu amalan sunnah Nabi. Yang mana amalan-amalan yang kita baca ni, kalau kita lihat dalam beberapa hadis yang ada dalam Al-Ma'thurat kita baca ni, kelebihannya tu boleh dapat membantu kita lah. Boleh dapat membantu kita apa? Membantu kita untuk dapat masuk syurga. Kan? Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, penghulu istighfar ialah Allahumma anta rabbi, yang tadi kita dah baca tu. Sesiapa yang membacanya dengan penuh yakin terhadapnya ketika petang, tiba-tiba dia mati pada malamnya, dia masuk syurga. Dan sesiapa yang membacanya dengan penuh yakin terhadapnya ketika pagi, tiba-tiba dia mati pada harinya, dia masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Jadi ini merupakan antara salah satu amalan yang boleh dapat bantu kita untuk dapat masuk syurga. Jadi
kepada sahabat-sahabat yang mana yang tak nak ketinggalan untuk dapat melakukan amalan-amalan yang macam ni, jangan lupa untuk follow, dan juga boleh screenshot siap-siap lah kan, supaya senang kita nak cari balik kan, yang mana TikTok yang baca makthurat berserta dengan hadisnya kan, yang mana kalau kita masuk daripada awal tadi, kita ada tunjukkanlah beberapa amalan yang berdasarkan hadis yang banyaknya daripada hadis sahih lah. Contohnya macam ni, Bukhari hadis sahih. Lagi ni riwayat Ahmad hadis sahih. Riwayat Muslim hadis sahih. Banyak dia riwayat Abu Daud dan Tirmizi hadis sahih. Majoriti yang ada dalam amalan al-makthurat ni majoritinya daripada hadis sahih. Makluman untuk kepada mereka yang first time masuk kita punya live lah. Ni hadis riwayat Abu Daud hadis sahih. Hadis riwayat Muslim hadis sahih. Okey. Jadi jangan risaulah, dia bukanlah hadis palsu. Amalan kita ni hadisnya daripada hadis sahih. Dan juga beberapa amalannya tu lagi, kalau kita lebih teliti terhadap hadisnya, kita pun akan rasa lebih bersemangat lah nak membacanya. Contohnya ada lagi satu hadis yang menceritakan tentang amalan tu boleh dapat bantu kita dapat masuk syurga. Ini antaranya. Yang mana dari hadis ni daripada Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka wajib baginya syurga kan. Jadi ini antara salah satu amalan yang lain lagi yang boleh dapat bantu kita untuk dapat masuk syurga, dan banyak lagi lah sebenarnya. Cuma petang ni kita tak sempat lah. Tadi pun kita start lambat 6.30 kan. Jadi Alhamdulillah apa-apa pun kita dapat selesaikan bacaan makthurat kita. Jadi itu dari segi amalan lah kan. Amalan berkaitan dengan yang boleh kita amalkan berdasarkan hadis Nabi. Dan ada lagi satu perkara yang saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat semua, supaya kita tidak lupa juga. Kita tidak lupa untuk kita amalkan lagi satu perkara, iaitu perancangan harta lah kan. Kepada mereka yang mana yang masih belum buat perancangan harta, saya merupakan antara salah seorang perunding warisan harta daripada syarikat Amanah Patuh Syariah terbesar di Malaysia. Saya flipkan sekejap. Jadi kepada mereka yang mana yang masih tidak buat perancangan harta lagi, jangan lupa untuk buat perancangan harta. Sebab banyak di kalangan kita kan, ada yang berharta dan masih belum buat perancangan lagi. Siapa yang nak uruskan, kalau anak nak uruskan tu, anak tahu ke nak uruskan, siapa yang boleh bantu dia waktu tu kan. Adakah proses tu berjalan dengan cepat ataupun lambat, kita tak tahu kan. Dan kita pun tak tahu bila kita meninggal kan. Kita tak tahu bila kita meninggal, boleh jadi hari ni, boleh jadi hari Jumaat kan, boleh jadi bulan puasa nanti, kita pun tak tahu bila kan tarikh kematian kita. Sama ada anak kita dulu ke, pasangan kita dulu ke kan, kita tak tahu siapa dulu yang meninggal. Jadi buatlah persiapan dengan sebaiknya. Kalau nak buat hibah rumah kan, boleh buat dengan syarikat kami. Isi form kat bawah ni. Siapa-siapa yang ada rumah, yang ada tanah, homestay sana, homestay sini, rumah sewa sana, rumah sewa sini kan, rumah yang diduduk, rumah yang kat kampung, rumah yang kat bandar kan. Jadi buatlah perancangan harta-harta kita ni macam mana kan, siapa yang nak mewarisi kan, siapa yang nak uruskan, kena ada perancangan lah kan. Boleh isi form kat bawah. Sebab bila mana kita isi form kat bawah, nanti kita akan terangkan dengan lebih detail lah. Kalau dalam live ni saya cuma boleh kongsikan secara umum saja kan. Contohnya macam kita punya rekod, kita punya rekod hibah yang kita keluarkan, dokumen-dokumen hibah yang kita keluarkan, ada banyak yang kena cabar. Sebab banyaklah dokumen yang kita keluarkan. Jadi bila banyak dicabar, Alhamdulillah setakat ni sehingga hari ini, sepanjang 20 tahun, tak ada lagi hibah yang kita dah kena cabar tu terbatal. Itu antara yang kita nak war-warkan kepada masyarakat di luar sana. Kita ada satu syarikat amanah, ini syarikat wasiah ni lah, yang mana syarikat ni dokumen hibahnya pernah dicabar oleh waris-waris yang mana yang tak puas hati dengan pemberian hibah yang dibuat suatu arwah masih hidup kan. So hibah yang kita laksanakan ni Alhamdulillah 100% dapat pengesahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Dan antara hibah yang terawal merupakan hibah daripada
antara hibah yang mendapat pengesahan terawal di Malaysia adalah hibah daripada syarikat kami. Pada tahun 2004 kami ditubuhkan. Tahun 2005 antara pelanggan kami telah meninggal dunia, dan waktu tu kes itu berada di Kedah lah. Dan pengesahan hibah yang pertama adalah di Mahkamah Tinggi Alor Star pada tahun 2005. Kalau tak silap pada bulan Mei. Kalau tak silap pada bulan Mei ataupun April macam tu, kan. Itu antara rekod yang terawal lah. Kita ni merupakan antara syarikat pelopor ataupun kita panggil trendsetter. Kalau dalam bab hibah, kita antara yang ke depan lah. Sebab apa? Sebab ini antara rekod lagi satu berkenaan dengan hibah kita punya hibah hartanah bercagar mendapat anugerah, mendapat pengiktirafan daripada antarabangsa punya pengiktirafan lah, kan. Kita tengok di sini, kan, hibah hartanah bercagar, kan. Kalau hibah hartanah bercagar ni maksudnya rumah yang masih dalam loan. Kalau kita risau kita nak buat hibah rumah dalam loan ni, boleh buat dengan kita. Sebab kita antara yang mendapat pengiktirafan, dan juga kita antara yang mendapat Malaysia Book of Record lah, atas sebab aset yang telah kita bantu ada lebih 50 bilion. Jadi maknanya orang Malaysia, orang Islam di Malaysia banyak buat perancangan dengan kita, kan. Perancangan harta, rumah-rumah dia, aset-aset dia, kan, tanah-tanah dia banyak buat hibah dengan kita lah. So itu antara terbukti lah kita punya perkhidmatan adalah yang terbaik di Malaysia, kan. Jadi kepada mereka yang masih mencari-cari untuk buat perancangan harta tu, boleh sahaja isi form kat bawah ni. Kita akan kita akan terangkan dengan lebih detail lah, kan. Kita akan buat taklimat ke, kalau nak buat kat tempat kerja masing-masing pun boleh, tak ada masalah, kan. Sebab kita nak war-warkan perkara ni supaya tidak ada lagi berlakunya masalah pusaka, kan. Kalau kita lihat masalah pusaka yang berlaku di Malaysia ni dah begitu serius, dah tahap kritikal. Kesian orang-orang yang dah meninggal tu, yang tak diuruskan hartanya. Allah akan tanya hartanya ni, kan. Allah akan tanya harta mereka ni, kan. Tahu tak, disebutkan dalam hadis ada 4 soalan yang Allah akan tanya. Antaranya adalah harta. Harta ni kita dapat daripada mana dan ke mana kita belanjakan. Kalau yang terbeku tu, agak-agak Allah tanya tak? Kalau harta yang dah terbeku, yang tak diuruskan oleh waris-waris. Sebab apa? Waris-waris pun dah tua, mungkin dah tua, ataupun waris-waris sibuk, waris-waris dia tak dapat cuti, kan. Nak uruskan pusaka ni dia ambil masa, kan. Dia ambil masa, dia ambil tenaga, dia gunakan emosi, kan. Ada yang sahabat saya, dia merupakan seorang anak angkat, nak menguruskan harta pusaka ayah dia, sampai dia terpaksa makan ubat, disebabkan depression. Sebab nak uruskan harta ayah dia, yang ayah angkat dia lah, kan, yang boleh kata banyak juga. Dan dia pun terpaksa keluarkan modal yang terlalu banyak, 50,000 habis. 50,000 habis semata-mata nak uruskan harta pusaka. Jadi kalau sekiranya anak kita ni dia tak adalah harta banyak mana, sebab kita je yang berharta, kemungkinan besar harta kita pun tak akan dapat berjaya diuruskan. Ini antara contoh saya nak tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua, yang mana rekod harta pusaka yang tak diuruskan makin lama makin meningkat. Makin lama makin meningkat. Bukannya juta-juta, bukan ribu-ribu, bilion-bilion ni. Tolonglah. Tolong sahabat-sahabat semua yang mana berharta ni, kan. Kita nak fikir apa lagi, kan. Kita dah memang pasti kebanyakan daripada waris-waris kita ni tak berjaya nak menguruskan harta, disebabkan satu adalah tak ada pengalaman. Kan. Yelah, sebelum ni sibuk bekerja, tiba-tiba ada kematian dalam keluarga dia, jadi dia tak ada pengalaman. Dia pun tak bersedia, kan. Dari segi emosinya, dari segi kewangannya, dari segi masa nak menguruskan. Banyaknya harta ni dia bukan masalah faraid pun, dia masalah nak urus. Siapa yang nak uruskan? Waris ni dah tua, kan. Yang berpengalaman tu, dia ada pengalaman, cuma dia dah tua, kan. Bila dah tua, dah uzur pula, dia pun dah terbaring dah, kan. Tak boleh nak uruskan orang yang berpengalaman tu, kan. Ilmu dia pun dah tersimpan kat diri dia je, kan. Orang lain pun tak tahu, kan, macam mana nak uruskan, kan. Belumnya ada, kalau yang tak ada kabel lagi, dekat pejabat tanah, kan, mungkin dia tak ada kabel dengan mana-mana orang yang boleh menguruskan harta, lagilah. Jadi tolong buat perancangan harta,
Kalau nak mudah, biar syarikat kita uruskan. Syarikat kita uruskan secara percuma kepada waris-waris. Waris-waris tak perlu nak kena bayar apa-apa, kan? Cuma kita je lah pemilik harta, kan? Yang mana Allah dah amanahkan harta kepada kita ni, kitalah yang kena bertanggungjawab terhadap harta kita, bukannya waris-waris. Kita milik harta kita, tanggungjawab kita, kan? Kita yang sendiri nak putuskan sama ada nak bagi pada siapa, nak jual ke, nak pakai lagi ke, nak bagi kat siapa ke, nak wakafkan ke, nak sedekahkan ke. Itu hasrat, itu suka hati kita, kan? Kita pemilik harta. Jadi kalau sekiranya kita nak jual harta kita, perlu ke nak minta izin dekat anak-anak? Tak perlu rasanya. Kalau kita nak minta izin dengan anak-anak, sama macam kita nak hibahkan harta, kita nak berikan harta, kan? Tak perlu pun sebenarnya nak minta izin dengan anak-anak yang lain, sebab itu harta kita, kan? Yang akan ditanya tu nanti adalah kita, kan? Sebab kita pemilik harta. Allah akan tanya, aku dah amanahkan kepada engkau harta ni, kan? Harta ujian yang engkau minta-minta dulu, kan? Minta diluaskan rezeki. Lepas Allah dah bagi, kita pula tak salurkan ke tempat-tempat yang betul, kan? Kalau ada yang mana yang ada harta tu, hibahkanlah kepada anak, kan? Yang bakinya tu jangan lupa anak-anak yatim, orang-orang miskin, kan? Itu antaranya lah sedikit pesanan sebelum kita nak masuk waktu maghrib ni. Kita pun tak tahu bila kita nak meninggal, kan? Disebutkan dalam satu hadis yang mana Nabi pesan kepada kita supaya hiduplah kita ke atas dunia ni seperti orang asing ataupun orang yang bermusafir. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis tu, Arabnya kun fid dunya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di atas dunia ni seperti mana orang asing ataupun orang yang bermusafir. Nabi suruh kita hidup ke atas dunia ni seperti orang asing ataupun orang yang bermusafir, kan? Yang mana kita ni tak akan ada rasa, bila mana kita rasa hidup kita ni seperti orang bermusafir, kita pun tindakan kita tak akan ada rasa nak hidup lama lah kat atas dunia ni. Kita pun dah siap buat perancangan, kan? Nanti suatu hari nanti aku meninggal, jadi harta aku ni macam mana ni? So kalau nak mudah, buat perancangan harta, kan? Buat perancangan harta dengan kita, InsyaAllah kita akan uruskan dengan mudah, dengan cepat, dengan tepat lah kepada waris-waris kita. So tak adalah harta kita akan termasuk dalam harta yang tak dituntut ni, yang masih tak tukar nama. Banyak harta-harta yang beku ni adalah hartanah. Hartanah. Terlalu banyak hartanah. Ada lebih 1 juta keping pada tahun 2016 yang ada rekod dalam Kerajaan Akbar, yang mana ada lebih 1 juta keping tanah, geran tanah yang masih nama si mati. Ada lebih 1 juta keping masih nama si mati. Faham tak tu kat situ? Kan ada lebih 1 juta keping tanah masih nama si mati. Itu bermakna waris-waris tak uruskan harta si mati. Sebab apa? Banyak sebab lah. Mungkin dia sibuk bekerja, dah sibuk-sibuk bekerja, dia pula meninggal. Lepas tu waris-waris yang lain lagilah tak nak ambil campur, tak nak masuk campur, kan? Nanti kan dicop pula dia ni tamak harta, tiba-tiba nak uruskan harta pusaka, kan? Dengan sentimen tamak harta lah, apalah, lagilah dia malas nak uruskan. Benda ni berlaku, terutama dalam masyarakat kita lah, orang Islam. Okay? Jadi saya pun tak nak bercakap panjang. Yang mana yang masih belum buat perancangan harta, isi je form kat bawah ni. InsyaAllah ketenangan hati akan datang kepada kita bila mana kita dah mula merancang harta. Kita akan tenang, kita dah tak banyak fikir sebab kita dah mulakan langkah pertama kita, kan? Perancangan harta buat dengan syarikat amanah ni, lagi buat dengan kita, kan? Kita setiap hari jumpa, kan? Setiap hari jumpa, pagi, petang, malam. Jangan lupa pada malam ni untuk sesi bacaan Al-Mulk dan juga As-Sajadah, dan juga beberapa amalan yang lain yang digalakkan untuk kita amalkan sebelum kita nak tidur, InsyaAllah. Okay, jadi dah nak azan dah tu. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu atas kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak atas segala salah dan silap, terkasar bahasa, tersilap bicara. Kalau ada yang kurang tu boleh tegur-tegur lah. Kita nak perbaiki jugalah. Kita nak berikan yang terbaik juga kepada semua masyarakat kita ni, kan? Semua sahabat-sahabat kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Okay, jadi insyaAllah
boleh PM tepi kalau yang mana yang nak tegur saya kan. InsyaAllah. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Dan juga apa lagi? Itu sajalah. Kita tutup perkongsian kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah saya doakan semoga kita semua dapat buat yang terbaik lah untuk amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Amanah dari segi harta, amanah dari segi anak, amanah dari segi tubuh badan yang sihat, amanah dari segi ilmu kan. Segala amanah yang telah Allah berikan kepada kita dapat laksanakan dengan terbaik, dengan sebaiknya lah. Okey, insyaAllah jumpa lagi malam ni. InsyaAllah malam ni rasanya tak ada apa-apa. Okey, jumpa malam ni insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua.